Kalau ada satu kasut trainer yang paling ringan, bila lari terus rasa effortless. Mungkin ini dia. Lightweight, responsive dan surprisingly sedap untuk daily training. Tapi adakah ini trainer yang ringan terbaik pernah dihasilkan oleh Skechers? Jadi jangan buang masa. Jom kita sama-sama review Skechers Aero Razor. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back to On Point Running Shoe Review. Saya rasa tahun ni saya semakin kurang review kasut, which is reflect dengan kehidupan saya, kerjaya dan family. Dan it's okay, tetapi tak bermakna saya tak review. Tapi kasut kali ini adalah daripada Skechers. Dan Skechers, kalau anda semua sedia maklum, saya dah banyak review kasut-kasut Skechers. Dan Skechers terkenal dengan apa? Yes, dengan kasut yang sangat-sangat selesa. Jadi kasut ini adalah kasut training tempo, kasut speed sebab tagline dia, kasut yang sangat-sangat ringan. Ya, daripada Skechers. Jarang Skechers keluarkan yang kasut sangat ringan. Dan berikan tepukan gemuruh kepada Skechers Aero Razor. Okey. Kalau yang ni Go dan Razor. Yang ni lebih kepada racing, lebih kepada performance, lebih kepada race sebab dia ada carbon plate untuk kasut marathon. Saya dah review tu tadi. Dan ini kasut ini kenapa dia ringan? Dia punya ringan dengan kaki saya US 11, UK 10, 210 gram. Serius ringan. Dan dalam review kali ini saya lebih nak merujuk kepada siapa yang sesuai, siapa yang berminat dan peminat Skechers. Jadi anda kena tonton video review kali ini sampai habis. Kita buat short and swift. Tapi walau bagaimanapun, atas request orang sahabat, bak kata sahabat saya dari Kota Samarahan, Sarawak, siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. Yes, and thank you. Many tic-tacs later. Quick spec. Kasut ini harga retail RM699. Tapi saya perasan dekat online sama ada website ke Shopee, RM649. Nanti saya taruh link kat bawah ni kalau ada. Macam mana nak beli? Pergi online, link bawah link ni, atau pergi ke mana-mana outlet Skechers di seluruh Malaysia. Jangan tanya saya tak jual kasut. Didatangkan dengan dua color. Ini color putih, ada oren kemerahan kat sini. Dia ada dua color, satu lagi color hitam. Of course lah saya pilih ini. Okay, dari segi color pada saya, kalau antara putih dengan hitam ni lebih cantik putih lagi lah. Dia buat lining macam ni, memang menarik. Tag height dia 36, drop 4, 32. Memang tak berapa tinggi, tetapi 36 ni kira kasut-kasut trainer biasanya 36 lah. Kalau anda tengok profile dia, aggressive and race ready. Kalau nak tengok comparable dia, kalau yang setara dengan dia macam Nike Street Fly, Adidas Adios, yang Ultraman tu saya ada, ataupun X-Step 2000 KM 5.0, bukan Pro 5.0. Ni dia punya adik-beradik dia, okey. So ini tak ada carbon plate, tapi dia ada H plate kat sini. Tengok nampak. Okey, dari segi propulsif dia yang tak ada plate 6.5 ke 7. Sebab kasut ni memang agak agresif. Fitting dia memang saya pakai memang macam biasalah, tak ada masalah langsung. Sebab dia kasut Skechers, lock cantik. Dia memang nampak konvensional, simple tetapi cukup padding. Dia punya tang dia semi gosseted. Tang dia memang nampak premium. Nampak dia material dia kat sini. Tali dia ni macam Vaporfly tetapi antara yang tali berkualiti. Buat runners not okay, ikat dan dia fitting memang kalau saya boleh kasih 10, maybe 8.5. Memang best gila lah, okay. Dan kalau anda tengok material dia adalah engineering mesh biasa je. Breathable, stretchable. Dan ada tona-tona color S kat sini, logo S kat sini. Tetapi macam biasa, dia punya heel counter ni color putih. Yang ni akan cepat kotor nanti. Okay, sebab apa nak buat apa, kasut di color putih. Okay, dia ada tulis Aero Razor kat sini. Ada reflector satu kat sini. Saya rasa profile dia memang nampak satu design yang sangat menarik jugalah. Okey, midsole dia Super Critical Hyper Burst Pro Foam. Sama. Ini adalah untuk foam performance Skechers. Anda tengok dia punya geometri dia. Kita tengok warna ni kasut neutral. Kurang, boleh twist. Maknanya kalau stability dia maybe boleh bagi 5.5, 6. Walaupun dia ada H plate, okey. Fungsi H plate ni dia nak bagi stable tengah tapi macam kurang berfungsi. Dia ada Arch Fit insole system. Kita buat durometer test segera. Okey. 24, 26. Okey. Memang antara soft nak pergi hard. Ini antara plush, squishy, firm sedikit. Okey. Yang part yang best Skechers ni dia punya outsole lah.
Dia bagi tayar Goodyear. Semua Skechers memang bagi Goodyear punya outsole. Sangat durable. Hampir full coverage. Kawasan ni tak ada coverage. Cut out yang biasa-biasa je. So, expose foam kat sini. So, durability tu saya boleh katakan agak baik juga. Tetapi kat tengah ni nanti dia akan kurang. Tetapi anda tengok traction dia. Sebiji macam tayar. Tayar Dunlop kan. Saya terus terang saya dapat kasut ni agak lama juga. Saya dah berlari banyak kali. Cuma saya tak dapat lari long run. Saya sempat berlari acah-acah tempo itu hari. Okey, dan kasut ini bila berlari cepat rasa fast feeling. Rasa ringan gila. 210 dengan besar macam ni 210 ringan gila. Transition heel to heel memang rasa semua. Anda tengok rocker dia. Dia nampak dia punya trademark untuk kasut-kasut performance. Dia punya rocker. Jadi ini gate cycle, anda punya larian tu dapat rasa sensasi lari laju yang memang best. Dan bila nak pick up pace sedap. Tetapi kena ingat kasut ni saya rasa ground feeling dia lagi. Dia plush dia bagi 4 ya. Dia lebih kepada firm tetapi dia propulsif. Dia punya feeling lari. Dan kelebihan dia bila anda lari laju, grip dia rasa confident. Sebab dia punya traction dia memang anda tengok memang bersesuaian lah. Okay, untuk traction untuk larian yang laju yang performance. So kasut ini sesuai untuk apa? Kasut ini memang untuk kasut workout sebenarnya. Dia paling best lari kat track kasut ni. Tapi nak lari 5K yang laju untuk time trial ke kasut ni. Kalau anda tak minat jenis lagi laju pakai plate, kasut ni best pakai. Dan 10 kilo. Kalau lebih 10 tu saya kurang pasal saya suka yang tinggi sikit. Sebab dia rasa firmness sikit. Maknanya kalau siapa suka ground feeling, guna kekuatan kaki sebenar, ini kasut dia. Okay, apa yang saya suka kasut ni? Saya suka ringan dia. Saya suka design dia. Saya suka foam dia dan outsole dia padu gila. Apa yang saya tak suka? Keputihan dia saya tak suka. Dia punya putih ni. Tang sini tak putih. Okey, putih ni okey. Tapi dia memang bagi putih betul lah. Dia bukan bagi off-white. Tapi kalau tak jaga, dia akan jadi off-white. Nampak tona dia. Kemudian, tak banyak saya tak suka. Banyak saya suka. Harga dia, $699. Maybe sekarang dah ada option dengan kehadiran kasut-kasut China. Tetapi, kalau anda dapat diskaun, okey. Kalau harga retail tu maybe macam high-end sikit. Sebab Skechers ni, kasut dia jarang mahal-mahal. Tapi sebab maybe ni kasut performance, so harga tu akan jadi benda yang sama ada saya suka atau tak suka. Okey, jadi keseluruhan kasut ni memang best. Siapa-siapa yang jenis kaki kuat, siapa-siapa peminat Skechers, siapa-siapa yang nak berlari tanpa plate, kasut yang enjoy, ini kasut dia, Skechers Aero Razor. Terima kasih anda sudah tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen, dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebagai kebaikan still keep fit and keep running. Assalam.